bila cakap pasal entertainment, dia masuk under section 39, subsection 1, subsection I. Alright? Hakikatnya semua entertainment adalah 50%. Semua. Kecuali staff. Sebab staff ni adalah pekerja dan dia diperkukuhkan oleh section 33, subsection 1. Faham? Iaitu wholly and exclusively. 33 section 1 ni dia bagi tahu betul-betul wholly and exclusively for business. Staff tu kan aset kepada syarikat. Betul tak? Jadi any perbelanjaan untuk staff semua boleh tahu cukai. Semua makan-makan semua masukkan under staff meal. Jangan ada entertainment. Jangan ada nama yang samar. Faham tak? Kalau kau buat apa? Entertainment je, terus diselaut 50%.